Ramai orang tunggu cukup duit dulu baru nak pergi umrah. Tapi realitinya kalau kita tunggu, mungkin tak akan dapat pergi sampai bila-bila. Saya Mija Sakinah dan saya nak kongsikan 10 checklist yang saya buat masa tengah sibuk kerja yang buatkan saya dapat bersara 20 tahun lebih awal. Hari ni saya dapat urus keluarga dengan lebih baik dan lagi best, saya tetap ada masa untuk buat banyak perkara yang lebih penting untuk diri saya. Checklist ni sangat dekat di hati kami sebab ia bermula dengan satu impian yang memang kami rasa sangat-sangat mustahil pada waktu tu. Salah satu dream kami masa berkahwin dan satu impian saya daripada saya mula kerja adalah saya nak pergi umrah cepat-cepat. Namun kami sedar impian tu sekadar impian sahaja. Sangat sukar untuk kami realisasikan dengan keuangan yang tak stabil. Jadi impian ni membuatkan kami lagi semangat untuk kami kerja dengan lebih kuat. Bila orang lain balik kerja, pergi berehat, kami balik bersiap dan uruskan kerja part time kami. Penat memang penat, tapi kami sedang kejar sesuatu yang sangat besar untuk diri kami. Tak sangka 5 tahun selepas berkahwin, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, tertunailah impian umrah kami yang pertama. Malah ia jadi sangat bermakna apabila kami dapat pergi bersama dengan mak abah sebelah suami. Dan modal untuk pergi umrah ni datang daripada income yang kami usahakan. Kalau kami nak harapkan gaji sahaja yang dah banyak dipotong, rasanya untuk kami pergi tanah suci ni mungkin lagi lambat. Atau mungkin sampai dah pencen pun tak pergi umrah juga. Dan dari perjalanan umrah yang pertama itu, Allah buka jalan yang lebih besar untuk keluarga kami. Pada tahun 2024, Allah izinkan juga kami pergi ke rumahnya sekali lagi. Kali ini dengan side income daripada bisnes yang kami usahakan sekarang. Lebih manis lagi, kali ini kami dapat taja mak dan ayah saya untuk pergi bersama-sama. Kenangan-kenangan ni sebenarnya kan satu memori yang sangat indah yang Allah izinkan dan sangat tak terungkap dengan kata-kata. Alhamdulillah. Dalam masa lebih kurang 5 tahun sahaja, Alhamdulillah kami boleh pilih untuk bersara lebih awal. Kalau dulu saya ingat kami kena kerja sampai umur 60 tahun, rupa-rupanya bila kita ada ilmu yang betul, kita dapat pilih untuk pencen lebih awal dan tetap dapat teruskan kehidupan dengan selesa. Kalau hari ni tuan-puan ada impian yang besar, jangan tunggu senang baru nak mula bergerak mencapai impian besar tu. Mungkin impian itu sebenarnya yang akan buatkan kita yang biasa-biasa jadi seorang yang luar biasa. Boleh save dan share video ni dan stay tune, masa terdekat ni saya akan kongsikan checklist yang seterusnya. Jumpa lagi nanti.